Tak nak lah aku tengok mamat ni beku je kat situ. Tak kerti nak approach orang tu semua. Aku cakap, masa aku janda, sekali aku nak buat apa. Memang jadikan cerita tu Tuhan tu nak jodohkan kita orang. Jadi macam aku, adik-adik angkat aku ni, celakalah korang. Aku kata, bagi kertas kat dia. Halo, shh. Aku Bukan dia tackle, aku yang tackle dia. Oh ya. Oh, Mami tackle dia. Mami tackle dia. Kan sebab dia pemain bola, dia pandai lah tackle. Dia bisu lah. Kita macam kau yang tackle macam tak. Macam kau try so hard lah. Tak ada lah. Rahsia jangan buka, Mami. Rahsia tak buka. Muka dia dah merah tu. Muka dah merah. Ada aku, dia dan dia je tahu. Betul kenangan. So Mami try. Ha? Mami yang try. Bukan dia kata nak try. Dia kata macam Jumpa kat mana? aku jumpa kawan dia kenalkan. Okay. Kawan dia kenalkan. So kita pun masa tu aku macam ada adik-adik angkat Mami lah. Dia kata, Mami, abang tu comel je Mami. Biarkanlah aku tu. Aku tak ada heran pun kan. Aku dah tiba-tiba budak-budak ni dah suruh aku ni. Kata Dia Canon kan? Canon kan. Aku kata, lepas tu aku tak apalah. Mami aku dia mencabar aku pula. Mami cuba try. Mesti mamat ni. Tak nak lah aku tu mamat ni beku je kat situ. Tak kerti nak approach orang tu semua. Aku cakap kan. Okey, cuba bagilah gambaran situasi dia kat mana? Meja yang sama ke apa ke macam mana? Tak. Situasi dia. Kat mana? Dah aku beritahu kan. Orang kata aku ni lah. Aku pergi parti. Oh, okey. Dia pun dengan Dia kat curug dia lah. dengan kawan dia lah. So, tapi macam Mami macam aku nak enjoy life. Masa tu aku janda. Sekali aku nak buat apa. So Dah tak berlakon lagi masa tu? Masih lagi belum berlakon Masih semua? lagi menjual-jual. Tak balik ke business industri lagi? Aku kebetulan tu pergi kawan ajak. Aku pergi je lah. Masih lagi meniaga. Masih lagi setengah struggle. Tapi masa tu kawan-kawan ada. Adik-adik angkat ni dia ajak aku pergi. So kebetulan pergi jumpa. Nampaklah mamat ni. Kawan dia pula ada kenal Mami. Dia kata ni kawan dia ni budak bola. Bola lagi aku tak suka. Itulah dia kan mulut kan puas kau tak suka. Itulah Tuhan tu nak bagi kan. Dia tengok dia seorang je. Kawan dia dia relax. Lepas tu adik-adik angkat aku, Mami pergilah try. Kau ni kepala otak angkat aku yang nak try dia. Aku cakap biar dia try. Dia tak respon. Dia kata. Lepas tu tak ada kerja. Memang jadikan cerita tu Tuhan tu nak jodohkan kita orang. Aku tulis nombor telefon aku gatal. Bagi kat dia. Mami bagi sendiri. Bagi kertas kat dia. Halo, shh. Aku pasal nampak macam dia macam shy guy. Aku bagilah lantak kau lah. Jadi mencabar aku, adik-adik angkat aku ni celakalah korang. Aku kata, okay, tak apalah, dah bagi. Okeylah, fine. So tak adalah mengharap apa benda. Aku tantang kau lah. Aku dah bagi nombor telefon. Kau dah cabar aku dah bagi. Selang seminggu ke 2 minggu, aku dapat call. Aku dapat call daripada public phone.